So, adakah ini pintu Ya'juj dan Ma'juj? Ingat tak peristiwa di mana Raja Zulkarnain membina benteng untuk mengasingkan Ya'juj dan Ma'juj ni daripada membuat kekejaman dan kekacauan? Buat anda yang masih kurang faham tentang siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau bahasa orang putihnya lah ataupun westerners, they called it as Gog and Magog. Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj ni adalah nama bagi satu bangsa manusia. Mereka ni dikatakan daripada keturunan Nabi Adam AS dan juga keturunan daripada Yafus bin Nuh AS. So, macam mana gambaran Ya'juj dan Ma'juj ni? Mereka ni digambarkan sebagai seakan-akan bukan manusia lah, disebabkan kekejaman, kekacauan dan kezaliman yang mereka lakukan, terutama di kawasan tempat mereka. Tapi saya nak cakap kat sini, baru-baru ni ada pengembara yang terjumpa sebuah pintu besar. Semasa pengembara ni dia jumpa pintu ni, dia perasan ada satu simbolik kuno yang terletak di bahagian pintu. Tapi kan, korang rasa adakah ini tembok Ya'juj dan Ma'juj? And macam mana nak tahu betul ke tak? Kalau kita ikut Al-Quran, ada beberapa petunjuk dalam surah Al-Kahfi tentang di mana letaknya lokasi Ya'juj dan Ma'juj ni. So, hint dia adalah tembok ni terletak di antara dua buah gunung. Hint kedua, kaum tempatan menggunakan bahasa yang agak sukar untuk difahami. Dan menurut Imam Qurtubi, lokasi mereka terletak di kawasan berbukit di Armenia dan juga Azerbaijan. Dan salah satu tanda lain juga adalah apabila Imam Al-Bukhari pernah meriwayatkan bahawa seseorang pernah memberitahu Nabi SAW dan dia pernah terlihat sebuah dinding bagaikan kain yang bergaris. Dan kalau korang ingat balik tentang kisah Raja Zulkarnain jumpa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni, dan kenapa Raja Zulkarnain bertindak sedemikian untuk membina tembok, dan tembok tu bukan tembok biasa tau, kerana dinding tersebut dibuat daripada potongan-potongan besi dan kemudian cairan timah dituang ke atasnya sehingga menjadi penutup yang sangat kuat untuk Ya'juj dan Ma'juj ni tak dapat keluar. Jadi adakah dinding yang bergaris tu seperti ini? Kalau nak katakan lokasi di antara dua buah bukit, ini adalah tempatnya. Cuba komen kat bawah.